Bagi yang nak menggunakan IC, tidak perlu tekan apa-apa, cuma masukkan IC sahaja untuk semak dahulu sama ada anda layak ataupun tidak. Okey, anda layak. Kalau anda tidak layak, dia akan mengeluarkan liter yang diberi. Okey, setelah memeriksa, anda boleh membuat dalam pembayaran kita ataupun RM. Okey, contoh saya pilih RM. Okey, 40 ataupun RM5. Okey, anda boleh menggunakan kad untuk paywave. Dan sekiranya anda mempunyai kad petrol, sila masukkan kad petrol dahulu, baru lepas itu baru anda membuat pembayaran kad debit. Okey, setelah itu anda boleh mengisi macam biasa. Terima kasih kepada KJM Madani sebab turunkan minyak pada harga RM99. Dia dapat memberi berbahaya dengan masyarakat sekitar. Terima kasih kepada kerajaan menurunkan harga minyak kerana mengurangkan beban rakyat. Beres. Hari ni 30 September 2025. Kali pertama saya guna Rudi untuk misi minyak. Alhamdulillah, siapa dia sangka dengan nilai 30 riyal saya berminyak, saya dapat untung 9 riyal 20 sen. Terima kasih PMX. Terima kasih Kerajaan Madani.